sebenarnya kena kuat. Dia sihir, bila kita rasa kita ni kena sihir dan kita bangga, kita cakap kita kena sihir, lagi dia suka. Kan kita mengikut pandangan. Ya. Jadi kalau kita selalu duk cakap aku kena sihir, aku sakit, kita sendiri yang lafaz benda tu tau. Yalah. Kan? Ya. Melayu ni memang tak lepas daripada sihir lah. Sihir, sako, apa lagi yang ada dalam mistik Melayu ni, santau dan termasuk dalam kategori sihir lah kan. So ada yang membela. Bela tu bukan satu saja. Bela tu hantu raya lah, anak kerak lah, anak kerak untuk tarik duit. Anak kerak yang episod lepas, anak kerak tu sama dengan jenglot. Sama kan? Lain. Jenglot tu Indonesia punya bahasa lah kan, dengan budaya dia. Tapi kalau kita, dia panggil toyol. Oh, toyol lain dengan anak toyol kerak. lain. Tak sama lah. Toyol dengan anak kerak sama, tapi jenglot tu berbeza. Jenglot tu kan dia kecil, tapi dia punya rambut panjang, dia ada taring kan. Tapi kalau anak kerak, dia memang ambil daripada bayi yang lahir tak cukup bulan, pada hari-hari tertentu, anak mak dia anak sulung, macam tu. So bila dia ambil yang tu, dia bakar, dia puja, jadilah anak kerak. Dan anak kerak tu biasanya dia buat untuk cari duit, curi duit dekat tempat-tempat. Contoh kalau dia puja dekat kawasan rumah dia tu, anak kerak tu lah yang akan curi duit kat kawasan rumah tu.